Hai semua. Okay, hari ni saya nak share satu benda. Saya percaya ramai orang guna email kan. Okay, bila nak hantar email tu, dia ada bawah tu adalah CC dan BCC. Saya awak tahu tak apa yang maksud CC dan BCC? Saya baru tahu hari ni. Okay, maksud CC dan BCC tu sebenarnya dia ada sejarah dia tersendiri. Okay, sebelum wujudnya zaman internet dan juga komputer tu, pernah tak saya awak fikir kan dia nak buat salinan kertas? Itulah wujudnya CC. Okay, masa zaman dulu kan orang dulu-dulu nak buat salinan kertas ataupun surat ataupun apa saja untuk buat salinan, dia menggunakan karbon. Karbon tu warna hitam lah. Jadi sebenarnya istilah carbon copy tu zaman dulu tu kalau nak buat salinan tu dipanggil carbon copy. Maksudnya CC. Dan juga BCC pula adalah blind carbon copy. Maksudnya dia tak suruh orang lain tahulah. Dan bila wujudnya zaman internet dan juga zaman komputer lah ni, istilah CC tu dikekalkan sehingga ke hari ni. Dan juga begitu juga dengan BCC. Jadi maksud sebenar CC dan BCC tu adalah carbon copy, BCC blind carbon copy. Siapa yang tengok video ni macam saya juga baru tahu apakah maksud CC dan BCC dalam email yang kita guna hari-hari tu. Boleh komen bawah.